Projek ini dilaksanakan dalam dua peringkat berasaskan SDG. Peringkat pertama menyokong SDG 12, Responsible Consumption and Production. Peringkat kedua pula menyokong SDG kedua, Zero Hunger. Kami memupuk nilai empati dan tanggungjawab sosial terhadap haiwan. Objektif kami adalah menggalakkan amalan kita semula dalam kalangan warga kampus. Kedua adalah menggunakan hasil jualan bahan kita semula untuk membeli makanan kucing. Ketiga adalah mendidik masyarakat tentang kepentingan kelestarian dan kebajikan haiwan terbiar. Pelaksanaan program. Apakah langkah dalam melaksanakan program ini? Timeline. Fasa 1, kita semula. Kutipan bahan kita semula daripada warga kampus dilaksanakan. Hasil jualan bahan digunakan untuk membeli makanan kucing. Fasa 2, aktiviti kebajikan haiwan. Pembelian dan pengagihan makanan kucing di kawasan fakulti, kolej dan kafe sekitar UKM. Seterusnya, kita akan pergi ke pengenalan ahli kumpulan. Pertama, bagi tugas penyedia proposal yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen cadangan dan laporan program, ahli yang terlibat ialah Puga, Alia Maisara, Farisha Yasmin dan Izzah Zuhaira. Seterusnya, bagi bahagian huraikan poster yang menguruskan bahan promosi dan publicity, barisan ahlinya adalah Carmen, Nizati, Syuhada dan Natasha Iliana. Selain tugas khusus tersebut, terdapat 3 tugas utama yang dilaksanakan secara bersama oleh semua ahli kumpulan, iaitu yang pertama, pengumpulan bahan kita semula, iaitu kami mengurus kutipan dan penyimpanan bahan. Seterusnya, pembelian makanan kucing, kami membeli bekalan hasil daripada jualan bahan kita semula. Dan akhir sekali, pengedaran makanan kucing, iaitu kami mengagihkan makanan kepada kucing di sekitar kawasan kampus. Itu sahaja barisan ahli kumpulan kami yang telah menjayakan projek Perfect Meal Plan ini. Terusnya, kita beralih kepada SMART Goals. S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Relevant dan T. Time bound. Pertama sekali, mari kita lihat spesifik. Kita telah mengumpul bahan kita semula daripada warga kampus UKM, menjual bahan tersebut untuk membeli makanan kucing dan telah mengagihkan makanan kepada kucing terbiar di kawasan kampus. M. Measurable, boleh diukur. Tempoh kutipan bahan adalah 27 Oktober hingga 24 November 2025. Proses kita semula adalah dari 25 hingga 29 November 2025. Pembelian makanan dilaksanakan pada 30 November 2025 dan agihan makanan kepada kucing telah dilaksanakan pada 1 hingga 4 Disember 2025. Terdapat juga sasaran iaitu sekurang-kurangnya 2 kg makanan kucing iaitu RM20 dibeli daripada hasil kutipan. A. Achievable, boleh dicapai. Semua ahli kumpulan terlibat dalam kutipan pembelian dan agihan. Aktiviti dijalankan di dalam kampus dengan sokongan fasiliti seperti pusat kita semula UKM. Bajet rendah dan realistik, iaitu hasil jualan bahan terpakai. R. Relevant, menyokong SDG 12 iaitu Responsible Consumption dan Production. Melalui kita semula, ia juga menyokong SDG 2 iaitu Zero Hunger dengan membantu haiwan terbiar. Ia berkait rapat dengan nilai kelestarian, MPT dan tanggungjawab sosial mahasiswa. Akhirnya, time bound, terikat masa. Program berlangsung daripada 27 Oktober hingga 4 Disember 2025, lebih kurang 6 minggu. Setiap fasa mempunyai tarikh jelas dan terikat jadual pelaksanaannya.
Sepanjang pelaksanaan program ini, saya belajar bahawa tindakan kecil seperti kita semula dapat memberi impak yang besar kepada kebajikan haiwan terbiar. Jadi, program ini meningkatkan kesedaran saya tentang kelestarian dan juga nilai empati sebagai seorang mahasiswa. Saya Fitri Nizati binti Muhammad Zain, A212491. Pengajaran yang saya dapat daripada projek kami ini, walaupun usaha taklah sebesar mana yang kami buat, tapi ia memberikan kesedaran dan memberikan manfaat kepada haiwan seperti kucing dan alam sekitar. Assalamualaikum, saya Farsha Yasmin binti Muhammad Zamri dengan nombor matrik A203031. Melalui program Perfect Me Plan, refleksi individu saya ialah saya menyedari bahawa ramai sebenarnya mahasiswa dan warga kampus yang mempunyai kesedaran dan ingin turut membantu, khususnya dengan menyumbangkan barang kita semula untuk membeli makanan kucing. Nama saya Chang Carmen, nombor matrik A217383. Pengajaran saya dalam projek ini adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menjaga kebersihan alam sekitar. Dan pemberian makanan kucing dapat menimbul nilai kasih sayang antara semua orang. Nama saya Pugalarisin Anapur Pugalarisin, nombor matrik A217881. Dengan melakukan projek ini, saya lebih bersyukur dengan kehidupan saya. Saya juga telah mula memberi makanan kucing secara sukarela bila ada masanya. Amalan kita semula juga saya mula praktikkan dalam kehidupan seharian saya untuk membantu walaupun sedikit terhadap alam sekitar. Hai, nama saya Nur Alia Maisara, nombor matrik A210993. Pengajaran yang saya dapat daripada service learning ini adalah kita mestilah menyemai rasa prihatin terhadap haiwan terbiar, khususnya kucing yang bergantung pada ehsan manusia untuk mendapatkan makanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzah Zahra binti Muhyiddin, bernombor matrik A203781. Aktiviti service learning ini telah membuka mata saya bahawa usaha kecil yang dibuat bersama boleh memberi manfaat kepada haiwan dan komuniti sekeliling. Ia juga mengajar kami tentang nilai keprihatinan dan juga tanggungjawab sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahad binti Muhammad Talaha, nombor matrik A216788. Saya akan berkongsi sedikit sebanyak refleksi peribadi saya sepanjang program khidmat masyarakat ini dijalankan. Melalui projek Perfect Me Plan ini, kami dapat belajar mengimbangi akademik dengan khidmat masyarakat melalui pengurusan masa yang sistematik di 4 buah kolej. Kami juga berjaya menukarkan bahan kitaran semula menjadi dana makanan kucing sekaligus memupuk nilai kepimpinan, koordinasi logistik yang cekap dan sifat empati terhadap haiwan terbiar di kampus IKM. Kesimpulannya, projek ini membuktikan bahawa pengurusan masa yang cekap mampu menukarkan bahan kitaran semula kepada dana kebajikan. Ingatlah, setiap tin yang dikumpul mungkin nampak kecil bagi kita, tetapi bagi kucing-kucing di UKM, ia adalah rezeki yang sangat bererti. Sekian daripada saya, terima kasih.